mu kata masuk neraka. Hari ni anak mu Ibrahim mati mu menangis ke mana pula? Mari komen gitu. Faham? Tahu tak? Mari kritik Nabi. Sahabat ditanya lalu. Dulu kami nangis kata masuk neraka. Hari ni anak mu mati mu nangis pula ya Rasulullah. Ke mana? Nabi kata yang dilarang itu ialah berteriak. Faham lagi? Mengangkat-ngangkat suara, guli batin, ngejang tanah, bertepik, melolong. Faham lagi? Itu rupanya berteriak tu lain, nangis lain. Biji sabak bahasa lama. Apa dia? Anak aku. Awak bisi bangun kali. Faham? Itu mengangkat-ngangkat suara ketika kematian, dilaknat oleh Allah. Betul tak? Nabi kata ada pun tak mengalir air mata kerana sedih adalah fitrah. Hukumnya harus. Okey? Jadi menangis boleh. Teriak wah tu itu jahiliah. Nabi benci dengar. Allah laknat suara itu mengilang-ilang bertepik. Ada yang kekar muka, ada yang terik rambut lepas cabut habis sanggup-sanggup, ada yang siek baju, ada yang gelepar atas tanah. Macam kita tengok dalam kadang dalam tali besing, orang di tanah Arab, anak dia mati pun semua, orang kapung gulai batin pun. Tak. Tu masih ada lagi tradisi niyah tapi melolong. Hukumnya tetap haram sepanjang hayat sampai bila sekalipun. Okey? Ada pun menangis saja tidak menjadi masalah. Okey? Jadi bab tu Nabi tengok perempuan ni menangis di kubur anak dia, Nabi tak marah. Jadi terjawab dah, menangis di kubur hukumnya harus. Okey? Haji tu, kalau kau puan mati dulu menangis tak? Nangis? Nangis suka gawe. Sedih ke suka? Dua-dua. Sedih pun ada, suka pun ada. Tengok tu tu imam. Nampak tak? Makmur so cakap banyak. Memang ada pakar gawa.